Fokuskan rawatanmu kepada ibu mengandung dan kanak-kanak. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ni Atika podcast dengan Dr. Najwa daripada Klinik Pusrawi Bukit Jalil. Boleh tak Doktor perkenalkan diri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Najwa. Saya pengusaha Klinik Pusrawi di Cawangan Bukit Jalil. Okey, klinik ni baru terdiri di Bukit Jalil ni selama 2 tahun setengah lah. Kat sini kami memfokuskan rawatanmu kepada ibu mengandung dan kanak-kanak. Jadi kami punya journey tu daripada baby tu dalam rahim lagi. Lepas tu dah keluar, kita check kuning pula. Lepas tu kita cucuk vaksin dan seterusnya sekiranya mereka ada masalah. Dan kami juga fokus kepada rawatan pernafasan macam batuk, sesama. Jadi kami kat sini fokus buat sedut kahak. Kami buat sterima. Tapi selain daripada tu kami tengok juga general. General contoh batuk sesama biasa. Demam. Semua tu kami tengok juga. Ada ibu yang dia ada risiko pendarahan berulang, tapi baby tu dapat survive je. Iaitu kita panggil kandungan terancam lah, threatened miscarriage. Tapi ada ibu semua je. Tak Doktor share dengan Atika antara untuk first trimester kan? Kadang-kadang mak-mak ni tak sedap pun simptom-simptom yang ada dekat badan itu sebenarnya dia tengah pregnant. Dia tak sedap kata dia pregnant. Biasanya simptom apa? Okay, saya setujulah ni. Yang bestnya kat sini sebab saya selain daripada seorang doktor, saya juga adalah seorang ibu. Jadi saya dah pernah mengalami fasa mengandung tu. Jadi kita pun boleh cerita. Pengalaman sendiri, bukan je berdasarkan buku saja kan. So kalau macam saya personally lah, saya pernah mengandung 2 kali. So anak saya yang pertama dengan anak saya kedua pengalamannya berbeza. Jadi kita tak boleh pukul rata semua orang. Betul lah, ada ibu yang mengandung, dia punya gejala peringkat awal tu loya, muntah teruk, sakit kepala, migraine. Ada ibu yang dia ada risiko pendarahan berulang, tapi baby tu dapat survive je. Iaitu kita panggil kandungan terancam lah, threatened miscarriage. Tapi ada ibu semua je. Untuk first trimester je. Contoh waktu saya mengandung pada tahun bila? 2017 saya mengandung. Saing-saing dengan kawan saya. Kawan saya mengandung tak waktu tu? Tapi mengandung sama-sama dengan kawan. Mengandung sama-sama. Ya Allah, saya turun 7 kg waktu saya mengandung disebabkan alahan yang teruk. Alahan yang teruk. Saya punya alahan tu bukan nak cakap first trimester je, dia sambung sampai kandungan usia 6 bulan. Ni saya personal experience. Tapi kawan saya tu saya tengok, sedap ya, dia makan kek lah, dia makan tak ada apa isu. Menikmati makan-makan semua. Menikmati. Jadi dia jala tu agak common untuk ibu mengandung pada ketika first trimester, tapi dia bukan kepada semua orang. Bila kita tak makan, berat kita pun menurun. Indirectly, bila doktor buat check up, darah merah akan turun. Darah merah ni kita panggil hemoglobin. Ada tak tips daripada doktor macam mana kita nak control ataupun kita nak menghadapi fasa first tu dengan sihat sikit lah? Okay, so first thing first, mengandung ni kita dah, body kita try nak adapt benda baru. Benda baru. Jadi hormon semua akan berubah. That's why kita ada perubahan dari segi gejala tu. Dan tidak dinafikan sebab saya sendiri mengalami. Dan bila kita alami tu, memang kadang-kadang memang sangat teruk. Tapi jangan takut untuk jumpa doktor. Sebab saya bercakap kalau ada ibu-ibu yang rasa loya yang sangat teruk, muntah yang teruk, kita ada ubat sebenarnya. Kita ada ubat untuk kurangkan gejala loya muntah tu. Kalau teruk sangat mungkin nak kena masuk drip air. Tapi jangan risau. Yang pentingnya ibu tu kena ada tenaga. Kena ada tenaga. Lepas tu kalau loya tu membuatkan kita tak rasa nak makan, tak boleh nak makan, dia akan membawa kepada konsekuens gastrik pula. Dia lagi akan teruk lah, ibu tu sakit nanti. Betul. Jadi nak tak nak kita kena paksa juga makan lah. Walaupun kita ada masalah loya tu. Tapi jangan takut untuk makan ubat. Ada ubat. Kena jumpa doktor lah. Tapi kalau contoh normal je lah, kalau waktu kita mengandung first tu kita loya, muntah, tak larat, lembek apa semua tu, normalnya kalau dia datang jumpa doktor kita treat dulu normalnya
kita tak rasa apa-apa lah. Tapi bila kita rasa loya tu adalah common. Itu adalah gejala yang common untuk ibu mengandung. Tapi saya ada juga pesakit tahu yang memang tak ada gejala. Tapi dia risau. Dia tak ada gejala pula. Dia takut macam, kenapa orang lain ada, kenapa I mengandung tapi I tak ada muntah. Doktor, last week I ada rasa mual. This week I rasa okay. Is my baby okay? Dia pula rasa risau bila dia sihat. tak ada gejala. Kalau contoh kita banyak mual, muntah, kita kurang makan, badan kita pun tak cukup nutrisi, jadi akan efek dekat baby juga, betul tak doktor? Betul, sebab yang pentingnya, kalau kita makan kan, daripada makanan tu sebenarnya kita dapat nutrition, ada vitamin-vitamin tambahan. Tapi bila kita tak makan, berat kita pun menurun. Indirectly, bila doktor buat check up, darah merah akan turun. Darah merah ni kita panggil hemoglobin. So hemoglobin ni penting sebab darah merah ataupun hemoglobin ni fungsi dia untuk bawa oksigen dengan nutrien dalam badan. So sekarang ni oksigen dan nutrien ni diperlukan untuk you sendiri, untuk ibu. Dan sekarang bila ada bayi dalam kandungan, you nak split dua pula. Jadi bila nutrition tu kurang, bayi boleh jadi terbantuk sebab dia punya keperluan dia tu kita tak dapat nak beri ikut yang sepatutnya. Walaupun kita first mom, kita still kena banyak dapat info supaya kita tak termiss proses yang awal tu kan. Sebab awal tu lah yang membentuk janin tu untuk jadi sihat. Betul. Jadi dia akan bawa kepada masalah sakit belakang, sakit pinggang, kaki krem. Apa cabaran yang paling besar ibu ni akan hadapi kalau dia dah hujung-hujung semester yang ketiga tu doktor? So kalau untuk third trimester pula, mungkin yang gejala awal loya, muntah tu dah tak ada. Dia mungkin dah tak ada pada fasa tu. Tapi dia masalah lain pula akan timbul sebab pada ketika tu muatan dalam rahim tu. Mami rasa sakit pinggang dan lengan serta badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Dah semakin besar, dah makin berat nak carry hari-hari, nak carry, nak bawa setiap hari. Jadi dia akan bawa kepada masalah sakit belakang, sakit pinggang, kaki krem. Ada ibu akan ada experience sakit bagi hari-hari, susah nafas. Kenapa semua tu berlaku? Sebab bila bayi dah makin besar di dalam rahim, dia dah makin meninggi. Rahim kita ni secara anatominya kecil je dan dia punya position di bawah. So dia ni stretchable macam balloon. Dia akan makin besar ikut tumbuhan bayi lah. So bila bayi makin besar, semua organ sekeliling tu dah akan bagi laluan kat dia. Semua dah kena himpit dah. So pundi kencing kena himpit, kita rasa nak terkencing. Sebab tu lah mak-mak kerat nak kencing tu. Walaupun pergi tandas sikit je airnya keluar. Tapi kita brain kita dapat signal, macam pundi kencing dah penuh. Tapi sebenarnya trigger baby tu tekan kat situ. Lepas tu dia kat dalam duk gerak-gerak, menendang dari dalam. Memang terganggu tidur lah saya cakap. Dan kadang-kadang pergerakan tu boleh jadi sakit dan confuse terhadap ibu mengandung. Kita macam, ini sakit apa? Bayi okey ke? Tapi sebenarnya baby aktif dan bagus saja. Lepas tu dia tinggi, dia boleh menekan lapisan pernafasan pula. Jadi kita rasa kadang-kadang mengah, susah nafas. Sebab bila dia tinggi, dia dekat dengan paru-paru pula. Lepas tu kadang-kadang kita tengok mak-mak yang macam baru jalan sikit, mengah dah. Mereka tak buat-buat lah. Itu memang real lah. Bukan manja lah. Bukan manja. So husband kena take note lah. Husband sila take note ya. Isteri bukan manja tapi realitinya macam tu sebab baby makin besar kan. Jadi tak ada satu position tidur yang better than another. So if you rasa selesa in that position, you just continue saja. Doktor sentuh pasal bila baby dah makin besar, dia dah makin aktif. Jadi mak pun dah mula jadi tidur normal dah. Ataupun rutin tidur mak tiba-tiba sisat terjaga kan. Betul. Ada tak position tidur yang doktor boleh suggest untuk mak-mak ni dapat tidur yang bagus ataupun tidur yang betul? Soalan ni pun saya banyak dapat lah daripada pesakit saya. Mami rasa sakit pinggang dan lengan serta badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami.
Okey, kalau kita buat pembacaan apa semua, rujukan Google dan sebagainya, memang banyak yang sarankan untuk tidur mengiring belah kiri. Sebab belah kiri, supaya salur darah tu lancar lah. Tapi bagi saya, secara personal, sebab macam saya cakap, saya sendiri sudah mengalami fasa ni sebanyak 2 kali. Memang tidak ada keselesaan bila kita sudah berada pada trimester ketiga. Jadi kita nak mencari keselesaan kita. Jadi tak ada satu position tidur yang better than another. So if you rasa selesa in that position, you just Continue saja. Sebab kita memang mencari keselesaan tu. Sekarang memang ada banyak je bantal jual bentuk L lah, bentuk U lah. Boleh je nak guna. Sebab memang pangkalnya nanti memang keselesaan tu tak ada pun. You memang akan terbangun juga nak pergi tandas untuk kencing. You memang akan sakit juga belakang. You mungkin tidur terjaga sebab anak you tendang. Dia more kepada mock tu, dia kena try and adjust. Kalau dia selesa position mengiring ke kanan, then dia continue. Jangan halang. Kesian dia. dia selesa tidur mungkin tinggi sikit, macam position nak duduk, kita jangan halang. Bagi mock tu test lah, sebab setiap mock tu different keselesaan dia kan. Buku pink. Kalau dah ada buku pink, make sure you bawa buku pink tu ke mana-mana, macam you bawa you punya IC. Ada followers Matika tanya kan, kalau ibu mengandung naik motor, boleh tak? Ada risiko something tak untuk baby dalam perut? Okey, yang ni untuk menjawab persoalan ni, saya nak cerita sikit. Saya ada satu kisah pesakit saya, real. Ni pada tahun 2023 berlaku. Dia mengandung. Mami rasa sakit pinggang dan lengan satu badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Dia menaiki motor dan berlaku kemalangan. Tapi kemalangan kecil lah, Alhamdulillah. Bukannya kemalangan maut dan sebagainya. Jadi kat sini saya nak cakap, macam mana pun semua benda apa yang kita buat, semua ada risiko. Bukan sahaja naik motor, kita sebagai pejalan kaki ke, kita menaiki basikal ke, even kita naik kereta sekalipun, semua benda ada risikonya. Cuma kalau kita boleh untuk minimizekan risiko tu, selagi boleh kita minimizekan. Contoh kalau kita ada preference antara motor dan kereta, mungkin kereta tu dari segi keselamatannya better lah daripada motor. Sebab macam mana kita cuba berhati-hati pun, kita tak tahu dari pandangan orang lain macam mana. Jadi semua benda yang kita buat ada risikonya. Sama ada naik motor ke tak naik motor pun ada risiko. Ada juga yang tanya, doktor saya boleh exercise kan? Exercise pun you tengok, kalau you berjogging okey je, ataupun you brisk walk, jalan. Tapi kalau jalan tu licin, you nak terjatuh, benda nak jadi. Benda tu pun risiko juga. Ya, semua benda ada risiko. Selagi mana you boleh minimiskan risiko tu, you cuba untuk minimiskan risiko. Ada satu lah yang penting, buku pink. Kalau dah ada buku pink, make sure you bawa buku pink tu ke mana-mana, macam you bawa you punya IC. Sebab daripada buku pink tu baru orang tahu you tu mengandung, apa isu you. Dalam buku tu ada you punya sejarah masalah kesihatan sepanjang mengandung, tekanan darah you macam mana, berapa level darah hemoglobin you dan sebagainya. Sebab apa yang terjadi pada pesakit saya yang saya ceritakan tadi ni, dia berlaku aksiden motor dan terus pergi ke kecemasan di HKL tanpa membawa buku pink. Jadi bila dah sampai situ, dah berlaku kerisauan, menangis-nangis, buku pink tak bawa. Doktor sana, dok tanya interview kandungan dah berapa minggu ni, bila last period, tak ingat. Sebab dia dah terkejut kan? Ya, fasa trauma. Tapi kalau you ada buku pink, you tak cakap apa-apa pun, doktor tu dah boleh tahu dah. Sebab semua maklumat ada dalam tu. Doktor nak buat next step, nak check everything apa semua, tak payah tanya banyak. Ya, sebab dah ada dah. Boleh tanya fokus you on apa yang terjadi di tempat kemalangan saja. Jadi yang masalah yang berkaitan dengan you punya pregnancy tu, semua buku tu dah boleh bersuara dah bagi pihak you. Rawatan untuk sakit pinggang ni dia ada ubat dan bukan ubat kan. Mak dah hujung-hujung nak bersalin kan, macam doktor cakap dah mula sakit pinggang kan. Ada tak nasihat daripada doktor macam mana nak kurangkan sakit pinggang?
Okey, kurangkan okey. Nak hilang 100% mustahil lah. Tapi Okey. sekurang-kurangnya dia boleh kurang sikit pinggan dan dia boleh tidur dan rehat sekejap. Okey. So kalau tanya doktor, usually dia akan linkkan, associatekan doktor mesti bagi ubat macam tu kan. So rawatan untuk sakit pinggang ni dia ada ubat dan bukan ubat kan. Mami rasa sakit pinggang dan lengan satu badan? Cubalah sapu losyuk uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Ubat Kalau ubat painkiller, tapi painkiller ni tak banyak option lah bila you mengandung. Kita memang ada banyak painkiller yang kita ada. Tapi bila you mengandung, dia jadi limited. Apa sahaja painkiller yang boleh makan. Yang usually paracetamol selamat lah. Tapi dia tak berapa kuat tak berapa kuat. Tapi ada juga ubat yang bukan makan. Contoh spray sakit otot. yang macam bila kita spray tu sejuk tu. Ya betul. Tapi kena ada pemilihan juga yang sesuai dia punya ingredient tu boleh digunakan dan selamat untuk ibu mengandung. Dia maksudnya yang ubat spray tu pun kita kena tengok mana yang sesuai untuk ibu mengandung lah. Betul, bukan semua. Yang itu kalau dari segi ubat-ubatan. Tapi kalau dari segi bukan ubat-ubatan pula. So kalau bukan dari segi ubat-ubatan, you kena buat exercise sikit lah, regangan. You boleh pergi fisio juga sebab sekarang sebenarnya bukan sekarang saja, dari dulu lagi. Fisioterapi ni dia pun ada rawatan spesifik untuk sakit otot terhadap ibu mengandung. Jadi rawatan dia mungkin dia boleh buat massage yang spesifik lah sebab dia tahu ibu mengandung kan. Dia boleh buat, kita panggil electric therapy lah, something like that. Dia macam dia laser letak, tu kan? dia letak macam patch dan ada electrical. Masa Atika beberapa tahun lepas Atika sleep disc juga. Jadi pernah pergi cuba. fisio, daripada pakai something macam laser, lepas tu betul. dia letak hot pad. Yes, itu treatment kalau tu- yang selain daripada ubat-ubatan lah. Dia boleh membantu juga Boleh lah yang tu. membantu. Selalu sebut-sebut lah, kenapa selalu cramp kaki? Ataupun kenapa ada orang yang macam kaki jadi macam bengkok, macam belon. Ada yang tak bengkok tapi dia jadi macam cramp, Kan? kebal kaki. Memang. Kalau kena tu memang sakit lah. Sebab saya pun waktu mengandung kerap juga jadi. Dan dia jadi tiba-tiba. Sakit dia tu kalau kita bagi skala 1 sampai 10 memang bercakap 10 lah. Macam Teruk terus. sakit tapi dia sekejap. Mami rasa sakit pinggang dan lengan satu badan? Cubalah sapu losyuk uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Tapi memang sakit. Okey, iaitu boleh jadilah disebabkan faktor hormon juga. Bila kita mengandung ni, hormon kita tak sama macam waktu kita tak mengandung. Lagi satu, faktor kekurangan nutrisi. Contoh macam kalsium, magnesium, dia boleh juga menyumbang kepada masa cramp ni. So untuk nak elakkan tu, better ambil lah nutrition yang sesuai dan sepatutnya. Minum susu kalau boleh, tapi kalau tak boleh, ada je kalsium dalam bentuk suplemen. Yes. Dan again, regangan lah. Macam sakit pinggang tadi. Sebab dia melibatkan otot. Okay, buat regangan lah. Regangan. Sakit tu bukan di kaki. Sakit tu di ari-ari. Yes. So, masalah ni kita panggil pubic symphysis diathesis. Sakit dekat bawah perut tu ataupun ari-ari tu rasa macam sakit. Itu pun punca sebab baby tu menekan juga. Ada tak benda yang kita boleh macam kurangkan rasa sakit tu? Okey. Yang ni saya suka soalan ni sebab saya sendiri mengalami. Saya memang suka cerita kisah-kisah. Especially kalau yang diri sendiri. Waktu saya Mami rasa sakit pinggang dan lengan satu badan? Cubalah sapu losyuk uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. mengandung anak saya pertama pada tahun 2017, saya memang mengalami sakit ari-ari yang sangat-sangat. Dan kesakitan tu cuma berlaku pada ketika saya berjalan. Tapi bila saya duduk, dalam posisi duduk ataupun posisi baring, dia tidak sakit. Okey. Dan kenapa ianya terjadi? Dia memang sampai saya kena pakai wheelchair lah saya bercakap. Tapi saya pakai wheelchair kursi roda ni bukannya sebab kaki saya lemah. Kaki saya okey je. Tapi bila saya cuba untuk berjalan, dia akan sakit. Dan sakit tu bukan di kaki. Sakit tu di ari-ari. Yes. So, masalah ni kita panggil pubic symphysis diathesis. Pubic symphysis ni sebenarnya adalah tulang pinggul kita lah. Tulang pinggul kita ni dia dipegang oleh ligamen.
So bila kita mengandung, kenapa dia berlaku kat ibu mengandung? Waktu saya tak mengandung tak sakit pun. Kan? Kenapa? Bila mengandung dia jadi macam gitu. Sebab bila kita mengandung ada hormon yang extra lah being produced. Kita panggil hormon relaxin. Dia akan menyebabkan ligamen yang memegang tulang-tulang ni jadi longgar. Jadi bila ada kelonggaran, dia menyebabkan ada space. Bila kita bergerak, dia akan menyebabkan tulang tu jadi tak stabil. Dan menyebabkan sakit. That's why bila posisi tidak bergerak dia tidak sakit. Tapi again apa rawatan dia semua berbalik semula kepada yang tadi. Sakit otot, sakit pinggang. Boleh pergi fisioterapi. Saya punya sakit tu memang saya sampai warded at that time. Tapi yang saya rasa macam lucu, orang lain semua warded sebab baby kurang gerak ke, masalah pendarahan ke. Saya warded sebab tak tahan sakit. Hari-hari. Dia memang sakit. Tapi dia tak sakit kalau saya baring. Dia cuma sakit kalau kita berjalan berdiri sakit. Jadi apa yang hospital Kuala Lumpur buat pada ketika tu, dia bagi saya rawatan fisioterapi. Tapi rawatan dia macam mana doktor? Rawatan fisioterapi tu, satu dia memang galakkan kita untuk bergerak lah, untuk tidak melayankan kesakitan tersebut. So bila kita makin kuat, kita boleh mampu untuk tahan sakit tu, kena berjalan. Kedua, memang dia bagi rawatan TENS, TENS. Saya tak ingat short term for apa. Tapi dia letakkan alat tu macam elektrik, dia letak dekat bahagian hari-hari kita. Saya mungkin attend dalam 2-3 minggu macam tu. Amazingly Alhamdulillah. Kebanyakan tempat fisio ada untuk treatment tu. TENS, TENS. Nanti you all try cari dekat fisio yang berdekatan dengan you all. Ada. Kalau mengandung dia orang tahu je fisio ni. Doktor, Atika dah tengok lah dekat TikTok lah, banyak orang cakap kan. Dia cukup risau kalau tiba-tiba baby dia senyap, tak aktif. Adakah kalau dia tak bergerak tu, maksudnya ada mak tu kena risau dan kena jumpa doktor? Bahaya ke baby tu kalau tak bergerak? Memang kena risau. Bukan ibu saja risau. Doktor pun akan risau kalau ibu cakap baby kurang gerak. So secara SOP lah, standard procedure-nya, kita akan Mami rasa sakit pinggang dan lengan serta badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Nasihatkan ibu untuk mula buat pergerakan bayi punya kiraan pada kandungan third trimester 28 minggu. Tapi sebelum tu lagi baby kita dah dapat dah mula rasa dah gerak. Cuma ada ibu seawal 20 minggu dah rasa, cuma kick dah tu tak berapa strong lah untuk nak kira. Tapi by 28 minggu tu dah cukup strong untuk kira. Jadi kenapa pentingnya kiraan ni? Kiraan ni penting supaya ibu tahu bila mana dia nak kena jumpa doktor. Kadang-kadang in denial, gerak kot, kejap lagi gerak kot, badan dah kurang dah ni, mungkin malam sat lagi gerak. So tak boleh macam tu. Sebab kalau ikut carta gerakan bayi tu, kita akan sarankan untuk ibu kira dalam tempoh 12 jam. Dalam tempoh 12 jam tu kena ada cukup 10 gerakan. Lebih tak ada masalah. Tapi apa yang selalu saya bagi tahu pesakit saya juga, contoh kalau ibu tu mula buat kiraan pada pukul 9 pagi. Baby gerak tik lah. Baby gerak tik sampai kiraan ke 10. Kalau kiraan ke 10 tu berakhir pada pukul 4 petang, 5 petang. Tu dia dah 4 petang ke 5 petang ke. Jangan tunggu sampai pukul 9 malam. Walaupun kita cakap 12 jam. Tak semestinya kena habis 12 jam tu. Lebih tak ada masalah. Itu satu. Tapi bila ibu ni dah biasa buat, dia akan dah nampak trend dia tau. Dia dah tahu dah baby dia, pukul 4-5 petang habis dah ni 10. Dia tahu trend dah. Betul dia tak tik. Jadi bila dia dah tahu, pada hari yang tiba-tiba dah pukul 4 petang ni, kenapa bangun 5? Selalu dah 10 dah. Contoh kan. Tapi belum pukul 9 malam lagi, belum cukup waktu. 12 jam lagi ni. Tak apalah. So tak boleh tak apalah. Kena risau juga sebab ibu saja yang rasa pergerakan bayi tu. You dah tahu dah, dia dah ada deviation daripada rutin dia. Jadi bila dia ada pergerakan tu tak cukup daripada kebiasaan, yes, you kena datang jumpa doktor. Tu satu. Kedua, dari segi dia punya kekuatan tendangan.
Kadang-kadang ibu cakap doktor dia gerak cukup je 10, tapi selalu dia lagi kuat lah doktor sakit, tapi yang ni dia macam halus je. Jadi yang itu pun kenapa baby macam tu? Adakah dia sebenarnya tengah struggle kat dalam? Kita tak tahu apa yang jadi kalau berlaku yang macam ni, memang ibu janganlah melengah-lengahkan masa. Terus saja pergi jumpa doktor sebab masa tu kat situ, masa itu emas lah panggil. Kalau kita yang lewat, mungkin apa-apa dah berlaku dah kat anak kita. Persekitaran gula yang tinggi adalah persekitaran yang toksik terhadap baby. Contoh macam kita duduk kat dalam jerebu, tak payah pakai mask. Allah. Imah, Kita bagi macam tu dekat baby. contoh baby stress pun ada efek tak? Tendangan baby tu dalam perut. Boleh juga. Tapi kenapa baby stress? Ada banyak juga persoalan kat situ kan. Tapi kita kena tengoklah ibu tu kesihatan dia sepanjang mengandung tu secara individu lah. Sebab ada ibu yang mungkin ada kecil manis. Mami rasa sakit pinggang dan lengan serta badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Ada ibu yang ada kurang zat besi, kurang hemoglobin. Ada ibu yang ada tekanan darah tinggi. Semua faktor-faktor ni boleh menyumbang juga kepada stres bayi. Contoh kalau kecil manis, persekitaran gula yang tinggi adalah persekitaran yang toksik terhadap baby. Contoh macam kita duduk kat dalam jerebu, tak payah pakai mask. Allah. Imah, Kita bagi macam tu dekat baby. So baby pun boleh stres lah. kalau macam mana kita as a mak yang tengah mengandung, kita nak tahu baby kita tengah stres ke tak stres? Sebab tu you kena follow up setiap bulan tu. check up Jangan tu. miss. Okey. Setiap bulan check up tu semua benda memang doktor akan check lah. Tekanan darahnya, kenaikan berat badan ibunya mendadak ke, ada turun ke, okey ke. Lepas itu kita boleh detect lah sebenarnya baby ni darah okey tak merah okey. ibu. Lepas tu scan lah. So follow up, jangan tinggal. Jangan tinggal, jangan skip. tinggal. Check up. Kalau tak ada apa, alhamdulillah lah. Betul. Kalau ada something wrong, kita dapat detect lebih awal kan, jadi kita boleh urus risiko tu sebab lebih daripada awal. ultrasound kita boleh tengok, baby ni contohlah patutnya dah 28 minggu hari ni. Tapi kalau doktor scan tiba-tiba dapat 25 minggu. Kita ada tanda soal kat situ. Kenapa baby ni kecil by 3 minggu dari usia dia? Dia terbantut ke? Kenapa dia terbantut? Tak cukup nutrisi ke? Okay, faham. Info ni Atika baru tahu. Jadi Atika yakin followers Matika dekat luar sana yang tengah tengok video ni pun mesti banyak info baru yang you all tahu selama podcast dengan Dr. Najwa hari ni. Tapi tips last daripada doktor, jangan pernah skip untuk check up. Betul. Kalau semuanya smooth, alhamdulillah. Tapi kalau ada something, sekurang-kurangnya kita boleh kontrol risiko tu lebih awal. Kita boleh detect dan kita boleh cepatlah recover benda tu kan. Betul. Saya memang selalu akan cakap dekat patient saya yang sangkut GDM ni, persekitaran gula tinggi ni adalah toksik terhadap bayi lah. Ada je patient saya dia sangkut kecil manis, kita panggil GDM lah. Kalau orang kecil manis yang tak mengandung ni DM, diabetes mellitus. Tapi untuk mengandung ada huruf G kat depan. Kita panggil gestational diabetes mellitus. Dia memang khas untuk ibu mengandung saja. Saya memang selalu akan cakap dekat patient saya yang sangkut GDM ni, persekitaran gula tinggi ni adalah toksik terhadap bayi lah. Jadi Mami rasa sakit pinggang dan lengan serta badan? Cubalah sapu lotion uduk Matika ni dan bertumpu dengan tungku Matika untuk legakan kesakitan Mami. Permulaannya memang kita akan advise diet ibu supaya dia boleh kawal kandungan gula tu tidak tinggi yang menjejaskan dan memberi persekitaran toksik terhadap bayi. Tapi ada juga pesakit saya yang doktor saya dah cuba, saya tak boleh kontrol makan, saya menggigil. Saya kena makan. Ada. So kalau yang pesakit sebegini, kita akan bagi ubat lah. Ada step by step dia. Janji kedua-duanya okey, ibu dan bayi. That's why you kena ada follow up. Dapatkan advice. Sebab rawatan tu adalah individually. Kalau contoh macam doktor kata pasal gula dalam badan kan, selain daripada makan benda-benda manis, dessert tu, adakah benda lain yang akan bagi impact dekat mak tu juga? Dia okey, gula definitely lah kita akan advise air manis. Tak boleh lah. Okey, tapi benda-benda yang karbohidrat, nasi ke pasta, noodles, karbohidrat ni dia akan convert jadi gula. Dalam badan dia tak manis pun.
Jadi kita akan advise sebab bila ibu ni dah di level ada GDM, dia akan ada test yang dia kena buat kat rumah nak tengok kawalan gula dia cantik ke tak. Dia kena check gula, pun kena cucuk kat jari. Kena cucuk. Itu tengok. setiap minggu ke? Iaitu usually kita akan advise untuk every 2 weeks lah. Tengok dia punya level tu, dia ada bacaan dia yang kita target. Mana yang kita bercakap, macam bacaan ni okey, tak perlu start ubat. Bacaan dia lebih daripada yang ini, okey kena start ubat. Dah start ubat masih tak cantik, kena cucuk insulin lah. Waktu pregnant boleh cucuk insulin. Itu lebih baik daripada persekitaran yang toksik tak ada baik. Boleh, insulin selamat. Alright. Terima kasih banyak doktor. Bagi Atika ni first, banyak juga ilmu baru yang Atika dapat. Jadi Atika yakin followers Matika ataupun orang yang tengah tengok video podcast hari ni, you all dapat banyak gila ilmu. Bagi Atika, kita tak ada ilmu, salahlah untuk dia kita. Tapi kalau kita ada ilmu, kita tak praktik benda tu pun, ilmu tu pun tak function pun untuk dia kita. Tips dekat doktor tadi, paling Atika ingat, gula yang banyak dekat dalam badan sebenarnya tak bagus untuk baby dalam perut. Dia seolah-olah macam kita ni duduk kat tempat yang berdebu lama, mesti kita rimahkan, sama juga dengan baby kita. Jadi you all, mana-mana yang berdekatan dengan Bukit Jalil, you all tengah pregnant, nak test, nak buat medical check up, nak scan baby, ataupun yang ada GDM, tak tahu macam mana nak control benda tu, you all boleh datang dekat klinik Pusrawi Bukit Jalil, boleh datang jumpa doktor-doktor dekat sini. You all jangan risau, dekat klinik Pusrawi Bukit Jalil semua doktor perempuan. Jadi kita rasa lebih selesa, lebih secure.